dia, saya pun cakap doktor tak saya bagi. Saya tak tahu kalau saya nak panggil ambulans juga datang kot. Sebab dia suruh saya low. Saya masa tu 8 kot. Dia kata awak macam tu. Dia pingsan. Seriously, aku tak nak montok kan. Saya makan istirahat, saya buka tu saya sembunyi air betul. Maksudnya, berisi sekarang sebab Berisi sekarang sebab berisi. Kawan dia kat itu kan ada. Mula saya kena ambil dia lah sebab kadang-kadang buang kan. Benar untuk isi saya makan sekejap je. Saya pergi jalan biasa seperti itu je. Memang ajaib. Saya ke hospital 4 hari 3 malam. Sebab saya makan ubat, saya makan dia seram. Memang jarak 2 jam macam biasa lah. Tapi saya tak tinggal dia seram. sampai sekarang. Sampai sekarang. So, Masa 3 bulan. Yang masa 3 bulan saya sihat. Alhamdulillah. So sampai sekarang makan gizi lah. Sampai sekarang makan gizi seram. Dan And then saya ambil, saya cubalah dalam 2-3 hari. 2-3 hari macam tu, puas hari tu betul-betul memang saya ambil. Sebelum ambil breakfast, sebelum lunch dengan sebelum Malam. lagi satu hari tu. Sebab I betul-betul memang nak baik kan. And then the third day tu, Handi call saya. Lepas tu Handi cakap dengan I, Kak dah boleh cakap dah? Bila Handi tegur tu, memang syukur sangat-sangat. Alhamdulillah sangat. Lepas tu dia kata kat saya, itu pun 3 hari tau saya ambil. I nak ambil satu AG Kids ni. I bagi dekat anak I. AG Kids ni memang